Okey, cara kita nak set up omnichannel. Memandangkan omnichannel ni kita akan linkkan Facebook, IG, TikTok, WhatsApp. Semua ada kat dalam ni kita nak linkkan. So macam mana nak buat? Mudah saja. Pergi pada setting. Okey, yang kat bawah tadi tu. Dan kita cari dipanggil integration. Okey, kita cari integration. Okey. So apa yang kita kena buat adalah kita just linkkan sahaja, dipanggil Facebook. Okey. Ni dekat bahagian TikTok, make sure yang messaging ni ni bukan priority lah, dia lebih pada ads, ini lebih kepada social media lah. Okey, dan linkkan tadi dah Facebook, IG, TikTok. So tu saja untuk link dekat sini. Okay, so kita juga boleh link dengan WhatsApp. Tapi WhatsApp tu nanti kita buat lah. Okay, jadi dipendekkan cerita, bila kita dah link, siap satu part Facebook, IG, TikTok, dah boleh link dengan omnichannel. Tapi belum habis lagi, kita pergi step seterusnya untuk WhatsApp pula.